Kenapa kat sini? Kat mana Panas tu. Hari tu dah mancing kat sungai besar. Sekarang nak mancing kat mana pula? Dengan panas-panas ni, mana kita nak pergi weh? Panas tu. Apa ni? Kau buat apa kat sini? Nak pergi mana? Kita nak mancing kat High Sea. So masuk sini tu register. Tapi kalau nak tangkap mancing kat sana tak nak register. Oh, kena register? Yalah, habis tu nak tangkap pasal sana. Sekali lah? Jom boleh. Oh, sebab sebelum ni kita mancing dekat sungai besar, tak payah pakai tu kan. Okay guys, sekarang kita berada dekat Jabatan Laut. So hari ni kita nak menguruskan semua dokumen untuk pergi memancing. Sebab kita sekarang nak mancing di perairan Indonesia. So kita kena pakai pasport and kita orang kena chop immigration. So jom aku bawa korang pergi chop immigration. So nak tahu kru-kru siapa yang ada untuk trip ni, kita ada. Let's go. Kita ada Mr. Chow, the captain. Ya. Hello. Kita ada. Hello Mr. Tony. Yes, saya. Yes. And kita ada IJFA representative daripada IJFA, Mr. Christopher Tan. So next kita ada Mr. Alan tu. Okay, terus kita ada lagi seorang tetamu istimewa kita, Abang Syahrul. Hello. So ya, kita ada dua tetamu istimewa, Abang Syahrul dengan Mr. Christopher Tan. Okay, kita pergi chop. Let's go. Okay guys, pagi ni kita nak pergi Sungai Sepang sebab kita nak jumpa seseorang yang dekat sana dia tahu ikan dekat mana, dia tahu spot kat mana. Kita nak belajar catch and release dengan dia. Yang lagi satu, Sungai Sepang ni memang cantik guys. Cantik, good environment, good management, good food, good spot. Itu apa yang Captain bagi tahu lah. Dia kata dalam banyak-banyak sungai, Sungai Sepang paling cantik dia kata. Oh, lupa nak bagi tahu korang, petang ni kita akan pergi ke border Indonesia sebab perasan tak semalam kita orang dah pergi immigration kan. So petang ni kita nak pergi border Indonesia, nak mancing kat sana. Mau tengoklah dapat ikan apa Okay, so let's go. Morning. Hi. So ni kru kita guys. Ready? Are you ready guys? Ya, ready. Yeah. Sungai Sepang mempunyai panjang keseluruhan kira-kira 32 km. Sungai ini terletak di negeri Selangor, bersempadan dengan negeri Sembilan dan berfungsi sebagai sempadan semula jadi antara kedua-dua negeri. Lembangan sungai ini merangkumi kawasan seperti Sungai Pelet dan Bukit Pelanduk dan akhirnya mengalir ke Selat Melaka. Tebing sungai ini kaya dengan ekosistem paya bakau, menjadikannya kawasan penting untuk ekopelancongan, tempatan dan aktiviti perikanan. Terdapat kira-kira 500 bot nelayan komersial kecil yang berlabuh di Sungai Sepang, namun hanya 132 bot nelayan yang didaftarkan. Okay guys, kita dah sampai Sungai Sepang. Kita dah jumpa Cik Mali, leader Cik Mali. So, nampak JT dia ada banyak bot. So, kita nak naik JT Kita tengok ada apa. Kita nak bersembang sikit. So, korang tunggu. Kita naik atas dulu, okay? Ya. Sekarang kita sedang menaiki JT. Semua tak kita tahu kan? Orang nampak rasa. Sekarang kita nak pergi interview Cik Mali. Cik Mali ni dia ketua JT sebenarnya. So kita nak tanya keadaan laut macam mana, lokasi memancing ikan pelagi. Dia tahulah spot-spot semua tu, dia tahu sebab dia ketua JT, takkan tak tahu kan. Kita nak belajar konsep catch and release daripada senior. Cik Mali senior, mesti dia tahu konsep catch and release. So ya, itu kita punya tujuan kita lah. Okay, jom kita pergi interview Cik Mali. Let's go. Assalamualaikum. Kita interview sikit sebab Cik Mali ni senior, dia tahu semua benda, banyak benda dia tahu.
So ya. Boleh lah. Boleh lah. Itu pengalaman, satu pengajaran. Okay guys, kenalkan kita ada Cik Mali kat sini, Ketua JT Sungai Sepang. So hi, Assalamualaikum Cik Mali. Assalamualaikum. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Sihat sampai. So Cik Mali dah berapa tahun dah tangkap ikan dekat Sungai Sepang ni? 30 tahun. Ui, lama. Dah hampir separuh umur. Separuh umur Umur saya sekarang 53. Daripada kecil lah. Kecil tak kecil lah, umur 20 lebih lah. Dulu kita tak ada sistem navigate, sonar semua memang tak ada lah. Memang dulu tak ada. Macam mana Cik Mali nak tahu spot tu ada ikan, dekat situ ada ikan macam mana? Susah tak? Memang susah. Boleh tak Cik Mali bagi satu cara lah kalau dulu-dulu nak cari dia punya spot ikan? Spot ikan Okey. Spot ikan kita tak dapat nak tahulah lokasi ikan tu kita tak tahu. Kita tahu hanya paluh dengan beting. Dekat tengah laut kita ada, kalau yang memancing semua tahulah, tali arus. Tali arus. Okay. Tali arus tu menandakan tebing paluh. Okey, faham. Tali arus tu menandakan tebing paluh. Jadi yang selepas tali arus baru bentuk paluh. Oh. Dia antara dua tali arus tengah-tengah paluh. Oh. Di situ. Kalau seterusnya dekat JT Sungai Sepang ni berapa bot nelayan yang ada? Bot nelayan semasa dululah, semasa saya mula-mula datang baru dalam 4 ke 50 bot lah. Oh. Sepanjang sungai sponsor. Tapi sekarang dah hampir 200 bot. Wah. Banyak Total bot ada berapa? Ada sekarang punya bot ada dekat 5 ke sepanjang sungai lah, sepanjang sungai sponsor dekat 700 ke 500. Oh, so total 700 bot nelayan tapi yang daftar hanya 200 lah. Lebih kurang dalam 200 bot. Okey, faham. Macam mana pula ikan yang Cik Mali dapat, Cik Mali dan kawan-kawan dapat jual dekat negeri lain? Ikan yang kita dapat ada yang peraih, ada pelanggan datang. Kita nelayan, kita tengok orang datang nak makan ikan. Cik, boleh beli ikan tak? Mana yang boleh? Oh, direct JT? Oh, okey. Lepas tu ada juga yang terus nelayan jual pada toke. Oh, faham. Pasal nelayan sendiri kalau nak jual sendiri tak mampu. Tak mampu dari segi masa. Betul. Okey, ni soalan penting lah untuk Cik Mali. Dekat Sungai Sepang ni, spesies apa ikan yang dah hampir pupus dan yang telah pupus? Pada masa dulu pun diorang padang menjaring dekat sungai apa semua. Semua ikan ada, macam semilang, macam kaci, Syakar, selampai, gerut, genak, nangin, kurau, kerapu, semua ada. Semua ada dekat tepi-tepi tu punya ada? Ya, semua. Oh, best lah. Dekat JT saya yang pernah saya mancing, dah saya mancing lah, kawan-kawan saya mancing, kerapu paling besar 13 kilo. Wah, boron tu. Tadi JT. Saya beli JT. 20 tahun yang lepas? 30 tahun yang lepas? 20 tahun yang lepas lah. Sekarang anak pun tak ada. Sekarang anak pun tak ada. Jadi macam mana kita nak buat? Itu pun kadang perikanan ada juga lepaskan anak siakar. Oh. Untuk minyak je lah. Oh, okey. Perikanan pun ada tahu juga lah. Perikanan dah start baik pulih balik lah. Oh, so maknanya dekat Sungai Sepang tu ikan dah banyak pupus. Dah banyak pupus. Sedikit demi sedikit. Mungkin faktor air. Faktor air, orang mancing terlampau ramai. Faham. Kadang orang yang menjaring tak tentu masa. Betul. Jaring yang ditetapkan pun tak ada tentu. Kadang kalau kita pakai jaring yang 4 inci, ikan besar-besar. Kalau jaring yang 2 inci setengah, ikan kecil. Ikan kecil-kecil pun dia ambil. So tak sempat nak membiak lah yang kecil-kecil. Masalah dia. Okay. So itu je. Terima kasih kepada Cik Mali sebab sudi luangkan masa menemu bual, bagi tahu sedikit ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, orang baru dan semua penonton. So terima kasih Cik Mali ya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Okay, so jom. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Okay, baik. So jom kita mancing. Let's go. Selepas sesi temu bual kami bersama Ketua JT Sungai Sepang, Encik Mali, kami mendapati bahawa isu kepupusan spesies ikan bukan hanya berlaku di sungai besar,
Malah Sungai Sepang turut terkesan secara serius. Spesies ikan yang dahulunya biasa ditemui seperti ikan merah jenahak (MJ), ikan kurau, tebal pipi, ikan sembilang dan ikan kuak kini semakin sukar dijumpai. Pada masa yang sama, kami amat teruja dan kagum apabila mendapati bahawa pengurusan di jeti Sungai Sepang begitu teratur dan teliti. Ia jelas menunjukkan tahap tanggungjawab dan komitmen yang tinggi daripada pihak pengurusan, khususnya Encik Mali sendiri. Beliau bukan sahaja memastikan kebersihan dan keselamatan jeti terjaga, malah turut membantu kami sepenuhnya sepanjang proses penggambaran. Sikap mesra dan profesionalisme beliau telah meninggalkan kesan yang sangat positif kepada kami. Boleh dikatakan, ini adalah jeti yang paling bersih dan sistematik yang pernah kami lawati. Kehilangan spesies ini bukan sekadar isu setempat, ia adalah satu amaran. Jika kita terus mengabaikan situasi ini, lebih banyak spesies akan pupus pada masa akan datang. Kita harus memandang serius terhadap krisis ekologi ini dan mengambil tindakan sewajarnya sebelum sungai-sungai kita menjadi sunyi dan kehidupan akuatik lenyap tanpa jejak. Tengok siot. 快点，等下掉了，饿了。你插出线，你就边插出线，不要往抬住了。来，麻椒啊！啊，谢谢班长。肥了，回身。Dia sudah kuat. Oh, bukan ikan kuat, hiu kuat oh. Ikan sudah kuat. Itu pesing. Baik. Dapat. Okey lah. Tahu. Masalahnya umpan. Oh iya. Dia turun lepas saja. Sudah dapat terus. Dapat. Wih. Wah, sini lagi ada. Supaya asam tak kena. Asam. Kau. Wey, tutukan sudah dapat. Penat bau. Sudah. Belakang. Talang. No. Ya, talang. Talang. 你没有再放到底，再手更快。Dah ada lah. Ya.
Jadi pun projek station ini kita kena release lah. Okay, betul. Okay. Yang kat ikan semua dia ada power dulu. Dah dapat. Dia pusing tau ni. Oyo. Aku bebal. Oi, aboy. Saya tak ada suku lah. Ikan lah. Jangan hak malam tu dia datang. No, you hold the tail. Kau buat punya tadi.